Saya dah merujuk beberapa orang penyelidik. Ini adalah jumpaan terpenting di Malaysia. Satu jumpaan yang sangat berguna dan bernilai tinggi kepada kerajaan negeri khususnya dan kerajaan Malaysia. Kapal ini adalah kapal yang bersaiz besar. Sekarang ni kita cuba expose lah mana yang kita dapat. Kita tengok ada kesan-kesan kayu, kapal, tinggalan kayu di situ. Kita cuba expose sebaik mungkin untuk melihat seni bina kapal tersebut lah. Kita ada jumpa blok kayu yang besar yang kita tak pasti apa ni komponen, fungsi kayu tu, dan kita juga ada jumpa, kita panggil hal lah, badan kapal. Kita juga jumpa plank lah. Plank ni lantai kapal. Jenis kayu kapal tersebut yang mana ialah kayu sagar. So kayu sagar adalah kayu yang berciri Nusantara lah, bertepatan lah. Ada juga merbau. Kita nak dismantle dan angkat, dan kita lihat lah kapal-kapal komponen-komponen ni, dan kita jalankan konservasi supaya kita boleh lihat sendiri bagaimana kapal ini dibina lah. Jumpaan yang kami jumpa adalah jumpaan yang besar-besar berbanding dengan jumpaan kapal-kapal kayu sekarang. Dan saya boleh anggarkan lebih kurang ke 50 ke 70 meter lebih kurang. Pentarihan secara saintifik sekitar abad 1200 ke 1300 tahun. Pada pandangan Perzim, kita boleh meneruskan satu jumpaan yang sangat menarik untuk kita explore, untuk membuktikan bahawa mungkin perwujudan ataupun penubuhan Melaka tu pada tahun 1200 lebih tadi tu, dan seterusnya mungkin dari segi education lah, untuk educational purpose, yang kita ni sebenarnya kehebatan kerajaan negeri Melaka ni sejak dahulu lagi kan, bukan setakat di daratan, tapi kita juga hebat di maritim.